Pernah tak kau rasa macam ni? Hidup kau sebenarnya okey, kerja ada, makan cukup, tak kebuluran. Tapi dalam hati, kau still rasa kosong. Macam ada satu suara kecil cakap, aku patut jadi lebih baik daripada ni. Kalau kau pernah rasa benda ni, buku The Diary of a CEO bermula tepat dari perasaan ini. Apa itu kejayaan sebenar? Bila kita dengar perkataan CEO, apa yang kau bayangkan? Orang yang yakin, tenang, tahu semua jawapan? Tapi Steven Bartlett tulis sesuatu yang berlawanan. Dalam buku ni, dia mengaku walaupun bisnes dia berjaya, wang ada, nama dikenali, dalam kepala dia penuh keraguan. So, soalan dia simple sebenarnya. Kenapa orang yang nampak berjaya masih rasa tak cukup? Jawapannya, sebab kejayaan luaran tak pernah automatik. So, bukan apa yang ada dalam diri. Macam contoh paling senang, kau beli telefon baru. Minggu pertama, kau jaga elok-elok, excited, rasa bangga. Tapi, bila kau masuk minggu kedua, kau dah rasa biasa. Bukan sebab telefon tu rosak. Masalahnya adalah rasa dalam diri yang sentiasa tak lebih. Dan itu yang Steven rasa, walaupun dia dah capai apa yang orang lain impikan. Sekarang, aku nak tanya soalan ni pula. Apa yang sebenarnya buat seseorang kerja keras setiap hari? Motivasi atau ketakutan? Dalam Diary of a CEO, Steven jujur cakap satu benda ni. Ramai orang berjaya bukan sebab mereka yakin, tapi sebab mereka rasa takut. Takut kembali miskin, takut hidup susah macam dulu, takut dipandang rendah. Dan ketakutan tu jadi bahan bakar. Contoh paling dekat dengan hidup kita, pelajar yang belajar setiap malam. Bukan sebab dia genius, tapi sebab dia pernah rasa macam mana hidup bila ada pilihan yang terhad. Atau orang yang sanggup kerja lebih masa, buka bisnes kecil-kecilan lepas kerja. Bukan sebab dia yakin akan berjaya, tapi sebab dia takut hidup statik sampai tua. Ketakutan ni tak cantik, tak sedap dengar, tapi ia kuat. Satu penipuan terbesar dalam hidup ni ialah idea kena yakin dulu baru mula. Steven kata sebaliknya. Keyakinan bukan punca. Keyakinan adalah hasil. Kau buat walaupun takut. Kau bergerak walaupun ragu. Kau gagal, kau bangun balik. Bila kau ulang benda tu, perlahan-lahan keyakinan tu datang. Kalau kau tunggu rasa yakin dulu, mungkin kau takkan mula langsung. Buku ni juga jujur pasal satu benda pahit. Permulaan kejayaan tak pernah indah. Yang ada cuma kerja tanpa henti, tekanan emosi dan kesunyian. Orang nampak hasil di hujung, tapi mereka tak nampak harga yang dibayar di awal. Steven tulis buku ni bukan untuk glamourkan kejayaan, tapi untuk beritahu harga dan value dia. So, kalau hari ni kau rasa tak yakin, tak cukup bagus, rasa macam lambat, mungkin itu bukan tanda kau lemah. Mungkin itu tanda kau sedang berada di fasa yang jujur. Ketakutan bukan selalu musuh. Kadang-kadang itulah permulaan kepada versi diri yang lebih kuat. Ini baru bahagian satu, The Diary of a CEO. Di bahagian seterusnya, kita akan cerita tentang disiplin dan kesunyian orang yang memilih untuk berjaya. Kalau kau rasa video ni sangat dekat dengan kau, jangan lupa untuk like, subscribe dan tinggalkan komen. So, aku ada soalan untuk korang. Apa ketakutan yang paling tolak kau ke depan? See you in the next video.